Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, duduk. Terima kasih Cikgu Alia. Okey. Seperti yang cikgu janjikan, untuk hari ini kita akan belajar tentang subtopik yang baru, iaitu 2.1.6. Buka muka surat masing-masing, muka surat 33. Okey, buku teks mana? Buka muka surat 33 masing-masing. Right. Okey. Apa itu ASCII, kawan-kawan? Cuba baca buku teks tu dan bagi tahu dan cari apa maksud ASCII, nama panjang dia. Itu apa? Interchange ke interchange? Interchange. Alright. Okey. Sebelum tu, okey. So kita bagi tahu dulu ASCII adalah American. Okey. Pernah tak korang terfikir-fikir, kita ni daripada tadika lah kan, kita baca huruf A, B, C, D sampai Z. Tiba-tiba kan, bila mana dekat keyboard kita ni, kenapa dia start lepas A, S, lepas S, huruf T, F, G. Kenapa Siapa ada jawapan untuk soalan cikgu? Siapa? Teka je. Agak-agak kenapa? Sebab apa? Sebab orang yang buat. Orang yang buat tu orang apa? Amerika. Orang Amerika. Habis kalau kita belajar ABC tu daripada orang mana pula? Dia disebabkan dia hampir sama tapi cuma ubah satu digit saja. Betul cikgu. Jawab. Itu pun cikgu tak tahu jawapan tu. Nanti kita simpan soalan tu dan kita akan cari lepas exam nanti. So senang cerita lah, ASCII ni umpama macam translate, Google Translate, translator. Nampak? Tu dah kata standard code for interchange. Interchange ni kalau bahasa mudah lebih kepada translator lah. Translator kepada bahasa coding ataupun bahasa perduaan 02 tu. So itu untuk ASCII. Next. Ada kat depan cikgu ni apa? Kotak. Gambar kotak ni peti harta karun. Okey, ini adalah cikgu punya BBM. Nama dia adalah peti harta kod rahsia. Peti harta kod rahsia. Okey. Peti harta kod rahsia ya. Okey, dekat dalam peti harta karun cikgu ni, harta kod rahsia cikgu ni ada satu. Okey, ada emas. Ada di sini. Dan cikgu ada kod rahsia. Okey. Kod rahsia ni ini special lah untuk orang-orang student-student DSK je yang tahu. Okey, sambil-sambil tu awak tengoklah dekat buku tu muka surat apa kawan? Okey. Siapa yang boleh dapat jawab ataupun pecahkan cikgu punya bahasa kod rahsia ni, cikgu bagi hadiah. Okey, assalamualaikum. Apa sekejap, cikgu tampal dulu kod rahsia kat awak. Sambil-sambil tu awak tengok muka surat 35. Macam mana kita nak selesaikan kita punya kod rahsia yang cikgu dah bagi kat depan ni? Okey. Kod rahsia dia bagi LTTJIT. Macam mana kita nak apa nama dia? Pecahkan kod rahsia. Dia dua perkataan.
Ini satu perkataan, ini satu perkataan. Boleh tak? Tak tahu langsung? Langsung? Okey lah. Okey lah, okey. Okey, cikgu bagi clue. Clue dia adalah Huruf sebelum. Contoh. Siapa dapat jawab? Okey. Bila mana cikgu bagi clue, tak dapat langsung. Cikgu bagi jawapan untuk soal perkataan pertama. Perkataan pertama adalah kasih. So cikgu nak awak huraikan apa perkataan kedua. Apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Siapa nak jawab? Easy dah aja. Nun. Tak faham langsung? Siapa tak faham? Angkat tangan. Saya dulu. Langsung awak. Okey. Okey. Ingat balik Inilah kita punya pembelajaran hari ini. Untuk menterjemah kod ASCII. Untuk menterjemah kod aksara ASCII. Okey. Kita harta karun, kalau awak tengok-tengok movie lah kan, harta karun. Kalau kita nak dapatkan duit ke apa, mesti nak kena jawab apa? Nak jawab teka-teki ke, nak kena jawab soalan-soalan misteri ke, nak pecahkan dia punya soalan-soalan misteri, betul? So, ini adalah soalan misteri dia dekat dalam kotak dia. LBTDI. So, clue dia, kita nak tengok dia, kita mesti tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia. Jadi, huruf L sebelum sebelum huruf L A. Lepas tu B B dan jawapan seterusnya adalah okey, D B Z D O H. Siapa? S A Y A N G. Ini saya. Ini saya. Okay, faham tak? Sekarang dah faham dah? Apa itu kod ASCII? Right. Menarik kan? Aku ada Mi Jago. Tu kan Mi Jago. Disleksia laser pun macam tak cakap. Disleksia macam tertulis. Orang yang tak baca. Okay. Tak baca. Kalau dekat dalam komputer, okey, orang. Dah. Okey, okey, kalau kita kat dalam komputer, kita ada security. Untuk apa? Kadang-kadang kita mesti kena letakkan password. Kita kena letakkan, kalau nak buat password pun, syarat-syarat nak buat password mesti kena ada nombor, mesti kena ada simbol, huruf besar betul? Dan tak lebih dulu. Dia tak boleh semua huruf kecil. Kenapa? Dia senang nak teka lagi. Untuk apa? Supaya apa kalau dekat dalam komputer tu kita kena buat password ke, kita nak kena macam ni lah, nak kena cari dia punya kata kunci macam ni. Untuk apa? Apa dia? Untuk apa? Untuk security. Security dalam bahasa Melayu apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Okey, kalau contohlah kan, cikgu dah dekat dalam laptop cikgu ni, cikgu dah ada exam awak dah. Dah ada dah soalan exam awak ni. Tapi cikgu letak password. Awak boleh suka boleh tengok tak? Tak boleh. Sebab dalam laptop cikgu ada password juga. Untuk apa? Untuk Keselamatan. Keselamatan. Okey, itu untuk hari ini. So, selesai untuk kita punya induksi. Jom kita tengok buku teks. Buka muka surat 33. Okey, cikgu nak minta seorang cikgu nak minta seorang baca. Kalau tak nampak tolong tengok buku teks masing-masing.
Baca muka surat 33 dekat depan. Sabar jap. Buka muka surat 34 tentang kod ASCII. Okay, ini. Nampak tak? Kalau tak nampak, tengok dekat lampu. Saya halang. Kalau tak nampak, cikgu, tekan lampu. Caranya. Korang baca? Saya cikgu. Okey, maka rahsia. Kod ASCII menggunakan nombor perduaan untuk mewakili setiap aksara. Kod ini mempunyai 128 aksara dan mencukupi untuk penggunaan bahasa Inggeris. Kod ASCII digunakan oleh kebanyakan sistem komputer pada hari ini. Raja 2.3 menunjukkan penerimaan aksara dalam bentuk kod ASCII oleh pemproses komputer dan pemaparan aksara pada sistem komputer. Okay, thank you Haras. Okay, lagi sekali selain daripada kita punya harta karun, kita ada juga keyboard kita. Berapa tadi? So ini semua awak nampak keyboard ni yang awak nampak ada nombor 1, nombor ada simbol backspace, nombor simbol lain. Semua ni dipanggil sebagai aksara. Apa? Aksara. Ada berapa banyak? 128. Okey. Ingat tau, kumpulan nanti dah termasuk ke apa kan? Okey, contoh. Cikgu bagi contoh contoh. Okey. Soalan dia, berapakah bilangan aksara bagi huruf komputer? Siapa nak jawab? Siapa dah bayar, cikgu bagi dah. Berapakah, okey, cikgu bagi contoh ni. Komputer, berapakah bilangan aksara dia? Berapakah bilangan aksara dia? Siapa nak jawab? Angkat tangan Muhammad. Jawab sikit. 8. Nama awak siapa? Adib. Okey Adib. Betul, jawapan awak adalah 8. Jawab. Senang. Jawapannya senang. Okey, siapa tak faham lagi? Okey, Angkat tangan. bilangan aksara tu bilangan huruf macam gitu lah. Ingat balik Aksara tu bilangan Okey, huruf. fokus tau, fokus. Ingat semua nombor ni dipanggil sebagai aksara. Semua ni dipanggil aksara. Berapa banyak bilangan aksara dia? Dekat dalam keyboard ni ada 128. Setiap ni semua ada 128. Tetapi cikgu bagi contoh komputer saja. Komputer. Berapa bilangan aksara dia? 8. Kalau cikgu bagi CPU, berapa? 3. Cikgu bagi nama ASCII, berapa bilangan aksara dia? 5. Faham? Sekarang faham? Aksara tu bilangan huruf. Berapa bilangan aksara dia? Alright. Aku tak bisa kata dia bilangan huruf, nombor dan simbol. Huruf. Okay, next. Okay, awak tengok dekat Rajah 2.3 ni. Nampak tak? Kalau tak nampak, awak boleh gunakan. Awak tengok dekat buku teks masing-masing lah. Okay. Okay, yang pertama dia ada 4 Yang ini awak belajar kat sini form 2 nanti awak belajar. So kalau boleh lah, apa yang cikgu ajar ni tak payahlah lupa. Bila next year tiba-tiba lah cikgu lain ajar awak kan. Apakah proses dia untuk memahami aksara kan. Nanti dia tanya, okey, cikgu tahun lepas tak ajar ke? Ajar tapi lupa. Ketuk. Cikgu masuk dalam mimpi awak, cikgu ketuk awak. So, tengok macam mana proses dia. Macam mana proses aksara ni dipanggil. Okey, bila mana awak tekan huruf A, yang keluar dekat skrin ni keluar huruf A kan? Betul? Tetapi sebenarnya yang keluar dekat dalam komputer ataupun dekat dalam keyboard ni adalah nombor dia. Nombor perduaan, nombor komputer, nombor mesej. Faham? Sebab apa? Sebab mesej. Sebab apa?
faham dua. Kuat sikit. Siapa dapat? Siapa cakap kuat jaga bagi hadiah. Ulang balik apa dia cerita tadi. Bila mana kita tulis huruf A, dia akan keluar A dekat komputer. Tapi bila macam main cerita. Apa nak nasib pun tadi? Tetapi bila awak tekan huruf A, mesin atau komputer hanya faham nombor ni sahaja. Sebab apa? Sebab mesin menggunakan bahasa kod. Betul je. Betul. Sikit lagi dah nak betul tapi siapa lagi boleh jawab? Sebab Sebab menggunakan asas-asas. Buat sikit. Angkat tangan kalau nak jawab. Sebab Sebab dia faham nombor keduaan. iaitu nombor apa? Kosong yang satu. Betul. Jawapan yang tepat, yang paling betul-betul tepat adalah sebab mesin ataupun komputer hanya faham dua nombor sahaja iaitu kosong dan Satu. ingat tak cikgu cakap? Teka-teki. Nah, boleh ambil. Tahniah. Ingat, teka-teki. 1 tambah 1 dalam bahasa mesin komputer apa? Kosong. Jadi, mesin hanya faham dua nombor je lah. Nombor perduaan iaitu kosong dan satu. Faham? Benar okey? Macam melayang-layang dia. Okey, itu untuk proses pertama. Dan seterusnya, apabila aksara A pada papan terkunci ditekan kod ASCII akan dihantar kepada unit pemprosesan. Huruf A akan terpampang pada skrin dan C apabila aksara simbol pada papan terkunci ditekan kod ASCII akan dihantar kepada unit komputer. Simbol akan terpampang. Okey, ini semua sama sahaja. Awak tekan nombor ke apa yang ditekan dekat keyboard, dia akan dipaparkan tetapi dekat dalam komputer dia hanya faham dua nombor saja. Okey, macam mana kita nak tahu nombor-nombor dia? Tengok dekat dalam buku. Buku tab buku surat. Okey, buku tab buku surat. Awak sampai berapa ni? 5. Alright. So itu adalah untuk kod ASCII. Okey, setakat ni faham? Okay, next kita akan belajar tentang operasi tambah dan operasi tolak antara dua kod ASCII. Untuk yang ini, kita bagi asal dulu.
Okey. Untuk yang ini, seterusnya buka muka surat. Aku tengok muka surat apa? Muka surat 36. Untuk operasi tambah dan operasi antara dua keluar sikit. Okey, sekarang ni awak dah tahu. Awak dah tahu kan macam mana nak tambah dan tolak nombor dua perduaan? Dah tahu kan? Dah buat latihan kan sebelum-sebelum ni kan? So yang ini kita tak payah nak explain lebih-lebih lah. Kita main aktiviti. Nak? Kita main aktiviti daripada apa nama benda ni tadi? Peti harta kod rahsia. Okey, peti harta kod rahsia. So cikgu akan tutup. Okey, kita akan buat latihan berdasarkan peti harta kod rahsia. Buka balik lampu. Okey, cikgu nak awak 4 kumpulan dan satu kumpulan 4 orang. Cikgu nak 4 kumpulan Cikgu nak 4 kumpulan. Satu kumpulan 4 orang. Faham? Satu kumpulan 4 orang. Semua total ada 16 kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey. So cikgu nak dalam tempoh kiraan 5 saat buat kumpulan masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mana kumpulannya? Baik, kasih. Dah. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Setiap kumpulan awak akan dapat satu soalan. Dekat belakang ni dia dah bagi satu soalan ataupun kod rahsia. Harus faham? Jalan sikit. Okey. Kat belakang ni, kat depan ni adalah emas. Jaga elok-elok, emas sekarang mahal. Emas sekarang mahal. So dekat belakang ni ada kod rahsia. Dekat kod rahsia ni cikgu nak awak menterjemahkan dalam bentuk bahasa kod rahsia awak. Faham tak? Dan awak perlu cari macam ni cakap sebagai contoh. Okey, ini tak ada sebagai contoh. Cikgu punya emas. Emas cikgu, soalan dia bagi huruf sekolah. Okey, daripada huruf sekolah awak kena tambah. Okey. Awak kena tambah 1001000 subset 2 setiap huruf. Okey. Okey, kat sini awak kena tengok buku teks awak. Buku teks awak. So huruf S, apa huruf S? Dia punya kod dia. S 011. Okey, lepas tu awak tambahkan dengan nombor ni 1001010. Ni untuk S. E pula apa dia? E apa? 101 tambah 1001010. Okey, bila mana awak selesaikanlah L, A, H sampai yang ni, mesti tambahkan dengan setiap nombor ni. Nanti bila mana awak dah tambah, dia akan bagi nombor baru. Betul? Dia akan bagi nombor baru. Bila mana dia bagi nombor baru, awak tengok balik dekat jadual ASCII, apa huruf dia. Contohlah, dah kira-kira kan, dah huruf S tambah dengan nombor yang dibagi ni, dapatlah huruf V. Yang ni pula dapat huruf M, dapat huruf G. So ini adalah dia punya kod rahsia awak. Kod rahsia awak. So cikgu nak tahu apa paling cepat, dia akan dapat hadiah. Okey, so cikgu nak wakil setiap kumpulan. Wakil setiap kumpulan tolong ambil emas masing-masing. Okey. Kita ambil. Cikgu bagi masa dalam 4-5 minit. Okey. Sila buat awak punya
Faham tak kalau saya nak padam? Sekali-sekali. Faham kan itu pelajaran? Okey, siapa yang dah siap cepat, tuliskan jawapan awak. Assalamualaikum. Setiap kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, Haras. Dengar jap, dengar jap. Siapa yang dah siap dan dapat jawapan, cikgu nak awak tulis perkataan awak yang awak dapat sebab setiap kumpulan lain-lain tau. Dan bagi tahu jawapan ikut rahsia awak. Faham? Ha. Soalan ke? Ada soalan ke? Cepat, masa berjalan. Siapa yang paling cepat dan jawapan dia betul akan dapat coklat, yang lain-lain dapat gula-gula. Yang lelaki dah siap belum? Cepat siapa? Perempuan dia. Besar semua. Besar semua. Cudut.
Apa? Kalau dah siap cikgu akan catat benda ni. B kecil kurang. D kecil. D G sama juga. Sekejap. Ni I ni I L tak ya. Kan tak kecil. L lah. Kira ni sama je. Komentar ke? Okey, letak balik dekat dalam harta karun dia. Okey, so kumpulan pertama adalah kumpulan dah siap dulu mana kumpulan? Ya, cepat. Tiga siap dulu kan? Kumpulan kedua mana? Dah siap belum? Cepat betul dah. Awak punya sebelah sini ke? Saya okay, masa dah tamat. So okay, siapa yang dah siap boleh letak balik emas. Tolongkan balik emas sekarang mahal. Letak balik dekat dalam leti harta kod rahsia cikgu. Yeah. Seperti yang cikgu janjikan, okay, kumpulan pertama yang siap dulu dia akan dapat hadiah. So, kita letak dulu dekat kumpulan pertama. Tapi jangan ambil sebab kita tak tahu betul ke salah. Kita tak tahu betul ke salah. So, kumpulan pertama 4 orang. Kita bagi hadiah-hadiah masing-masing. Okay, next kita akan semak jawapan. Allah. Okay. Patut ditunjuk lagi ini tadi. Kita akan semak jawapan. Alamak, tak nampak. Okay, ni. Soalan kerajinan. Awak dapat NECLK PCP NETCL. Huruf apa ni? Ha? Huruf apa ni? UN. Siapa huruf ni? Ui. Huruf apa? Ya. Huruf apa buat ini? Huruf apa? N. Okey, salah. Okey, huruf J salah. Siapa yang kira huruf J? Okey. MGT. Okey, so awak tak dapat coklat. Awak hanya boleh dapat gula. Okey, kejap lagi balik nanti ambil kat cikgu ya gula. MGT. Okey, persoalan yang kedua. Rasional. Awak dapat VEM. Ibu dah salah. Jawapan yang sebenar adalah VEW M S. So ini salah. Salah dekat okey, kumpulan ke keadilan betul tak? Okey, tepuk tangan kumpulan ke kumpulan keempat akan dapat coklat dari cikgu dan kumpulan kedua kumpulan last. Betul tak? Tak betul.
Huruf C sahaja awak dah salah dah. Orang Oi. Bagi. dekat huruf B saja awak dah salah kira dah. Sepatutnya awak dapat E. Sepatutnya awak dapat E. Tapi awak kira awak dapat huruf C. So, tepuk tangan kepada kumpulan keempat. Okay, awak boleh ambil hadiah. Kumpulan keempat, ambil hadiah. Okey, kumpulan pertama disebabkan dia si awal walaupun salah. Boleh ambil mula. Seorang satu. Yang lain minta maaf tak dapat. Senang tak? Aktiviti biasa dia orang satu. Okey, itu saja untuk hari ini. Senang susah? Senang ke susah? Jujur je, senang ke susah? Susah kan? Tapi kalau dah faham, kan? Macam tu lah komputer memahami perkataan-perkataan awak. Okey? Okey, bangun, dua. Terima kasih Cikgu Alia. Terima kasih Cikgu Alia.